Saya waktu di Kementerian Kesihatan mengambil tindakan sebab sebelum akta ini digubal dan akta ini diluluskan selepas saya telah pun keluar daripada Kementerian Kesihatan, tapi sebahagian besar daripada akta yang lulus itu adalah hampir samalah dengan akta yang saya telah menghasilkan dengan pegawai-pegawai saya dulu di KKM. Cuma peruntukan GEG ataupun Generational Endgame itu yang dikeluarkan. Dan juga ada beberapa perkara yang telah pun dilonggarkanlah dalam akta yang telah pun diluluskan baru-baru ini. Namun demikian, I made the decision, Syaril, because before akta ini memang vape ataupun electronic nicotine delivery systems, that's what the technical term is, ia tidak terkawal langsung. Grey area. So tapi kita tahu bahawa memang wujud, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan. So saya kata kena ada peraturan. Tapi pada waktu itu memang ada banyak pejuang-pejuang kesihatan awam, aktivis kesihatan awam yang kata gila ke? Sebab negara macam Singapura dia terus ban vape. Memang tak ada vape dan ada negara-negara yang terus ban vape. Tetapi bagi saya ambil langkah yang lebih langkah yang boleh dikatakan sentris. Saya kata tak, saya bagi GEG in return, dan yang kedua kita perketatkan syarat-syarat penjualan vape, dan ketiga kita kena consider juga bahawa industri ini dah wujud sekian lama. Dan memang akan ada ramai yang akan terjejas dari segi ekonomi sekiranya kita terus ban. Dan yang keempat, saya kata walaupun evidence dia masih lagi belum jelas, tetapi there is something to be said about harm reduction, i.e. people switching from smoking, cigarettes to vape. And macam saya dahulu. Like you before. And walaupun kita tak tahu the long-term effect of the vape, the liquid and all that, it seems to suggest that many people who are smoking cigarettes like yourself switch to vape. But now sebab mungkin tidak dikuatkuasakan secepat mungkin, masih lagi dalam fasa pendidikan, apa yang sedang berlaku sekarang ini adalah ada negeri-negeri tertentu yang telah pun membuat keputusan untuk mengharamkan terus penjualan vape. Not even go with the federal law which is to regulate it. Only certain places can sell vape. Under these circumstances boleh jual vape. Tapi dia kata tak nak. Johor of course daripada tahun 2016, Tuanku Sultan Johor pada waktu itu, sekarang ni Yang Pertuan Agong telah titahkan supaya tidak dikeluarkan lesen sebab PBT keluarkan lesen. So this is where the local government, local laws come in.